Hai penonton semua, selamat datang ke cerita atas motor. Cuma kali ni lain sikit. Aku tak buat cerita atas motor, di atas motor, semasa motor vlog. Cuma aku nak try cara baru untuk cerita secara face to face. So apa-apa, selamat datang ke cerita atas motor. Bagi baru yang melayari episod ni, terima kasih kerana menjadikan cerita atas motor ini jadi peneman kepada merajuman anda. So kita ke intro dulu. When we come to see the teddy bear. Cerita yang aku nak sampaikan hari ni berkaitan dengan jalan raya yang seram di Malaysia. Aku rasa semua orang dah tahu jalan mana yang agak menyeramkan. Salah satu jalan yang seram di Malaysia adalah Lebuh Raya Karak. Lebuh Raya Karak ni dah lama. Yang aku cerita Lebuh Raya Karak ni bukan yang lama, tapi yang baru. Yang baru ni ada juga cerita-cerita yang orang lain cerita yang berkaitan cerita seram di sebalik jalan tu. Ada orang bercerita satu kisah yang agak popular dan viral, iaitu Volkswagen berwarna kuning. Dia katakan Volkswagen warna kuning muncul pada tengah malam. Pemandu yang memandu pada tengah malam lebih kurang pukul 3 atau 4 pagi, dan tak semena-mana di belakang dia ada satu kereta yang bagi high beam ataupun lampu tinggi beberapa kali dan ingin memotong kereta kita. Dan dia jadikan cerita, dia pun memotong kereta di sebelah kanan, dan apa yang orang nampak dekat dalam Volkswagen tu, tidak ada pemandu, kosong. Itu yang menjadi misteri. Dan apabila berada di depan kita, dia menuju laju dan terus hilang dalam pandangan kita. Sebenarnya cerita Volkswagen kuning ni ada banyak version. Ada orang menampak Volkswagen tu ada orang tapi tak ada kepala, ataupun nampak orang tapi dalam keadaan berdarah. Ada banyak cerita sebenarnya. Dan apa yang ramai tahu, Lebuh Raya Karak ni adalah jalan raya yang berdarah. Sebab apa? Sebab apa saya kata Lebuh Raya Karak ni adalah jalan yang berdarah? Lebuh Raya Karak ni adalah tersimpan banyak misteri dan sejarah kemalangan jalan raya yang agak tinggi juga. Boleh dikatakan setiap kemalangan di Lebuh Raya Karak ni sangat serius dan banyak melibatkan kematian. Dan apa yang paling penting, banyak riders dan bikers tumbang dekat jalan raya tu, terutamanya membawa laju di jalan tu. Sebab jalan Lebuh Raya Karak ni kan macam bersimpang siur juga. Bila sampai satu corner dia agak tajam, so riders ni dia suka lain corner kat situ dan overshoot, lalu terjadilah kemalangan sampai satu jalan yang turun bukit dan dia overshoot dekat situ. Begitu juga dengan kemalangan yang melibatkan lori dengan kereta dengan motosikal. So banyak kemalangan sebenarnya yang berlaku dekat Lebuh Raya Karak ni. Boleh dikatakan Lebuh Raya Karak ni dah makan banyak nyawa. Ada yang terjumpa di Lebuh Raya Karak ni, ada orang yang terjumpa tepi jalan, orang yang sedang membawa anak ataupun dengan muka yang berdarah meminta tolong. Ada yang terjumpa. Tapi aku selalu ikut Lebuh Raya tu untuk balik ke Pantai Timur. Alhamdulillah belum ada apa-apa yang berlaku. Jalan Bukit Putus. Masa sekolah aku duduk kat Negeri Sembilan. So sekiranya aku nak ke daerah Seremban, kita mesti kena lalu Jalan Bukit Putus. Sebelum tu belum ada lagi Lebuh Raya utama. Mesti kena lalu Bukit Putus daripada Kuala Pilah sampai ke Seremban. Siapa tak tahu pasal Bukit Putus? Dengan jalan yang sangat bersimpang siur. Jalan ni 2 lane je. Setiap jalan tu ada tebing ataupun bukit yang dan ada hutan dekat kiri kanan kita, dan ada juga gaung yang dalam dekat Bukit Putus tu. So dia yang cerita lah, dulu ada orang pernah cerita dengan aku yang Bukit Putus ni ada orang pernah lalu pada waktu malam, tengah lalu naik kereta, dan ternampak depan dia ada bara kat atas jalan.
bara kat atas jalan. Aku tak boleh nak imagine benda tu. Macam mana bara boleh ada atas jalan? So sebagai seorang manusia yang berakal, bila kita nampak bara dekat atas jalan, nakkah kita melalui bara tu dekat atas jalan tu? Obviously, sebagai manusia yang ada akal, dah tentu tak. Maybe akan merasakan tayar kita terbakar. Tapi sebenarnya itu semua adalah imajinasi jin yang ingin melalaikan manusia. Cerita yang kedua, kalau kita pernah lalu Bukit Putus kan, mesti ada satu signboard Kuala Pilah besar dekat satu bukit, atas bukit, betul tak? Tapi apa yang seram dekat signboard tu, bila signboard Kuala Pilah ada satu huruf tambah di belakang, dia menjadi Kuala Pilahi, dia menjadi huruf I kat belakang. Ada yang mengatakan itu adalah korang fikir sendiri, aku tak perlu cakap. Sebenarnya ada banyak lagi lebuh raya yang seram sebenarnya. Contohnya lebuh jalan Gombak Lama, jalan Bentung Lama. Cuma aku tak dapat lagi apa cerita di sebalik jalan tu. Cuma yang aku cerita ni berdasarkan apa yang aku tahu, apa yang orang cerita kat aku. Aku tahu mesti banyak lagi jalan raya yang misteri. Cuma baru-baru ni masa aku balik Kelantan, cerita ni tak seram. Daripada Raub nak ke Kuala Lipis, kalau kita tak ikut jalan raya utama, kita terpaksa masuk sesuatu felda tu, masuk dan kiri kanannya hutan sampai tembus ke kawasan pertengahan antara Raub dan Kuala Lipis. Memang tak ada apa-apa aku, cuma boleh masa drive tu boleh agak seram juga lah, sebab kiri kanan hutan tu, rumah pun tak banyak. So itu yang aku nak ceritakan korang, lebuh raya yang seram dekat Malaysia. Apa kata anda? Cuba komen dekat bawah, lebuh raya mana yang anda rasa seram? Ceritakan dekat komen. Okay, so itu saja cerita atas motor episod 9. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Siapa yang belum subscribe tu subscribe, sebab kalau anda subscribe akan ada banyak lagi video-video menarik dan next episode yang menarik. Dan tekanlah butang loceng di bawah untuk dapatkan notifikasi yang cepat. Jika anda suka video ni, tekan butang like. Jika anda tak suka, tekanlah butang dislike. Dan komenlah video di bawah, cakap, abang, next video bang, next cerita atas motor bang. Komen di bawah. Saya tak marah saya cakap je. So sampai situ saja. Apa yang cerita ni jangan taksub, jangan mudah percaya. Anggaplah ini adalah satu hiburan. Cuma apa nasihat saya, kita sebagai manusia kena percaya ada wujudnya makhluk-makhluk gaib. Tapi sebagai manusia, janganlah kita hidup duk percaya ke benda ni. Faham tak? Maksudnya kita percaya ada makhluk gaib, tapi jangan hidup percaya ke makhluk gaib. Faham tak? Tak kerti jalan KL. So itu saja. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Kita tunggu next episode.